Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami akan membentangkan mengenai isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap hala tuju pendidikan Malaysia. Baiklah, bagi pengenalan, kita akan lihat kepada kepentingan memahami isu ekonomi semasa. Baiklah, kita akan membentangkan kenapa pentingnya untuk kita memahami isu ekonomi semasa. Hal ini kerana isu ekonomi boleh memberi kesan kepada semua sektor, termasuklah sektor pendidikan. Jadi penting bagi kita bakal guru untuk memahami dan mengetahui serta mengambil cakna tentang ekonomi semasa. Okey, tujuan pembentangan ini termasuklah yang pertama, mengupas isu-isu ekonomi semasa di Malaysia. Yang kedua, menjelaskan impak ekonomi terhadap pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Dan yang ketiga, mencadangkan penyelesaian untuk memastikan pendidikan berkualiti kekal berterusan. Baiklah, antara soalan-soalan yang dikemukakan dan bakal dijawab di dalam pembentangan ini termasuklah ekonomi globalnya merubah memberi kesan kepada sektor pendidikan di Malaysia. Adakah perkara itu betul? Kita akan lihat dalam pembentangan ini. Seterusnya, kajian ini menghubungkan isu ekonomi semasa dengan pelaksanaan PPM. Dan akhir sekali, pendidikan berkualiti perlu dipertahankan walaupun berhadapan cabaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2015 dan hingga 2025. Jadi, dalam aspirasi ini terdapat 5 teras penting iaitu akses, kualiti, equity, kecekapan dan juga perpaduan. Jadi, baiklah, pada aspek akses ialah pihak KPM menyasarkan 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Ini bermaksud bahawa KPM ingin memberikan akses pendidikan kepada semua tanpa mengira latar belakang mereka seperti kaya atau tidak, kaya, miskin maupun mereka yang berada di pendidikan khas. Jadi, akses ini adalah dengan memberikan mereka pendidikan, hak pendidikan mereka sendiri. Kemudian, daripada aspek kualiti pula ialah menjadikan Malaysia berada dalam kelompok sepertiga dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun. PISA ialah program international program for international student assessment, dan kemudiannya TIMSS bermaksud Trends in International Mathematics and Science Study. Equity pula bermaksud 50 pengurangan dalam jurang pencapaian bandar dan luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Contoh bagi equity adalah pelaksanaan program PPKI, program pendidikan khas integrasi, di mana pelajar-pelajar dengan masalah pembelajaran akan diberikan satu laluan khas untuk mereka belajar juga macam orang yang lain. Jadi, ia tidak mengira lah sekiranya mereka ada kecacatan atau tidak. Dan daripada segi bandar dan luar bandar pula adalah kesamarataan. Kesamarataan itu bermaksud sekiranya anda berada di luar bandar maupun di dalam bandar, anda boleh mendapat perkara tersebut. Anda boleh mendapat peluang yang sama. So, sekiranya pelajar di bandar dapat masuk pertandingan ini dan fasiliti ini, maknanya sekolah dan pelajar di luar bandar juga akan mendapat perkara yang sama. Jadi, equity adalah sasaran KPM untuk mendapatkan matlamat tersebut, meraih matlamat tersebut.
Seterusnya, kita bergerak pula kepada kecekapan yang bermaksud untuk sistem memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Jadi, ini bermakna kerajaan, pihak sekolah ataupun pihak JPN, PPD, guru-guru boleh mengadakan program mengikut bajet yang ditetapkan, namun dapat menghasilkan keputusan yang sangat baik, mendapat kemenjadian murid yang sangat berhasil. Contohnya, dengan hanya bajet serendah harga 1,000, mereka dapat menghasilkan pelbagai jenis produk ataupun pelajar akan dapat meraih satu kemahiran yang mereka tidak akan dapat belajar di mana-mana. Kemudian daripada segi perpaduan pula ialah sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ni kita terdapat banyak kaum seperti kaum India, Cina, Melayu dan juga pelbagai agama. Contohnya agama Islam, agama Buddha, Hindu dan Kristian. Jadi, PPPM ini ingin melatih pelajar dan murid-murid untuk menghargai dan meraihkan kepelbagaian tersebut. Maknanya bila kaum Melayu menyambut Hari Raya, kaum Cina juga boleh meraihkan bersama-sama. Sebagai satu warga negara, melambangkan identiti kita sebagai warga Malaysia. Kita meraihkan satu sama lain dan kita bersama-sama, bersatu padu, bekerjasama untuk membantu satu sama lain. Dan inilah maksud saya daripada kepelbagaian, menghargai kepelbagaian. Jadi semua, apakah pula itu hala 7 PPPM 2013 hingga 2025? Jadi hala 7 dia ada 3, iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian, equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Ia sama seperti apa yang saya cakap daripada 5 aspirasi PPPM sebentar tadi. Dan kedua pula adalah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Maknanya daripada 2013 hingga 2025. Dan yang terakhir sekali pula adalah menggariskan transformasi sistem yang komprehensif, merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Di mana kita sedar bahawa sejak kita telah mengimplementkan revolusi industri 4.0 di Malaysia, ekonomi dan revolusi negara memang berkembang dengan pesat. Jadi pendidikan juga akan berubah dari semasa ke semasa. Silibus juga perlulah mengikut trend perubahan tersebut bagi memastikan pelajar kita tidak ketinggalan dengan pelajar-pelajar di luar negara. Baiklah, saya akan membentangkan tentang isu-isu ekonomi semasa di Malaysia. Terdapat banyak isu-isu yang terkenal tentang ekonomi semasa di Malaysia, termasuklah kemelesetan ekonomi global tahun 2008-2009, isu pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia, kemunculan kuasa baharu ekonomi dunia iaitu China dan India, perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif, dan juga implikasi ekonomi terhadap pendapatan negara dan pendidikan. Okey, jadi dalam slide ini saya akan membentangkan 2 isu, iaitu yang pertama, kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009, dan isu yang kedua iaitu isu pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Mari kita sama-sama saksikan. Baiklah, kemelesetan ekonomi global tahun 2008-2009. Okey, apa itu kemelesetan ekonomi?
Definisi kepada kemelesetan ekonomi ialah penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan. So, kita boleh nampak 2008 hingga 2009 bukanlah suatu yang sekejap dan ia menjejaskan banyak negara, hampir seluruh negara di dunia ini. Okey. Kemelesetan ekonomi global ini tercetus pada penghujung tahun 2007 dan memuncak pada tahun 2008 hingga 2009 yang menyebabkan krisis kewangan yang terburuk sehingga ahli-ahli ekonomi menyebutnya sebagai mother of all crises. Okay. Jadi, apakah punca utama berlakunya kemelesetan ekonomi global tahun 2008-2009 ini? Baiklah, punca utama berlakunya kemelesetan ekonomi ini adalah dari masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat. Kesukaran pengeksport menyebabkan bank menanggung kerugian besar. Kesannya, jumlah pengangguran dunia meningkat daripada tahun 2007 sebanyak 178 juta individu kepada 205 juta individu pada tahun 2009. Peningkatan yang sangat tinggi, betul. Okey, apa yang terjadi kepada ekonomi Malaysia kita pada tahun tersebut? Betul. Ekonomi Malaysia juga turut terjejas akibat krisis kewangan global tahun 2008 dan 2009 ini. Malaysia sangat bergantung kepada perdagangan antarabangsa, terutama ekspor barangan elektronik, minyak sawit, petroleum dan gas asli. Kejatuhan permintaan global menyebabkan ekspor dan sektor perindustrian mengalami penyusutan dua angka, menjadikannya antara faktor utama kemerosotan ekonomi negara. Maka disebabkan ini, sebanyak 28.6% dan ekspor kasar Malaysia sebanyak 20% telah berkurang, meningkat kepada kemelesetan. Disebabkan kemelesetan ekonomi inilah. Lepas tu seterusnya, yang menjejaskan kepada negara kita juga ialah penguncupan ekonomi pada suku pertama, iaitu pada tahun 2009, di mana penurunan tahun yang pertama sejak krisis ekonomi Asia, iaitu sebanyak 6.2% pada suku pertama. Jadi disebabkan ini, industri tidak dapat dijalankan dengan baik. Pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik sebab berlakunya kemelesetan ekonomi, krisis kewangan. Lepas tu, apakah yang akan berlaku kepada pengguna dan pelaburan swasta? Mereka juga mengalami ekspor yang merosot. Banyak syarikat menghadapi tekanan kewangan dan terpaksa mengurangkan pekerja atau membekukan pengambilan tenaga kerja yang baharu. Jadi, ramai tenaga kerja yang hilang pekerjaan disebabkan krisis ekonomi global ini. Kerajaan ataupun pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak swasta tersebut tidak boleh mengambil pekerja kerana tidak mampu untuk membayar wang gaji kepada mereka, sekaligus menyebabkan peningkatan pengangguran di Malaysia meningkat. Selain itu, penghilangan mengurangkan stok mereka kerana permintaan yang lemah menyebabkan aktiviti pengeluaran semakin perlahan. Ini adalah berlakunya pengurangan inventory dalam sektor pembuatan dan komoditi. Hal ini kerana sektor komoditi seperti minyak sawit, getah terjejas akibat kejatuhan harga di pasaran antarabangsa. Jadi, sektor perindustrian, sektor perdagangan perniagaan tidak dapat dilaksanakan kerana kejatuhan harga di pasaran antarabangsa. Tidak lakulah pada tahun 2009 ini. Inilah yang menyebabkan ekonomi Malaysia menguncup sebanyak 6.2% pada tahun 2009. Ekspor menurun 7.4%, perdagangan dunia jatuh 28.6% dan ekspor kasar Malaysia juga menurun sebanyak 20%. Baiklah, isu yang kedua iaitu isu pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia.
Baiklah, seperti yang kita tahu, sejak wabak COVID-19 mula merebak di Wuhan, China pada awal tahun 2020, virus COVID-19 atau coronavirus kini telah menjangkiti manusia di hampir seluruh pelosok dunia. Situasi semasa dan cabaran yang dihadapi oleh semua negara menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 ini yang sedang berlaku merupakan sebuah krisis berskala global. Ya, dia menjejaskan semua negara, bukan sahaja negara Malaysia. Hal ini menandakan bahawa terdapat implikasi dalam pelbagai aspek yang akan mengesani situasi dunia dan negara hari ini. Baiklah, kita akan tengok apa kesan terhadap ekonomi di negara Malaysia. Gangguan pengurangan dan permintaan barangan ekspor Malaysia ke pasaran global merangkumi ekspor barangan elektronik sebanyak 4.4 bilion. Kerugian kita alami disebabkan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.4 bilion kerana kita tidak dapat keluar dari rumah, tidak dapat mengekspor barang, segala perniagaan, perkhidmatan tidak dapat dilakukan kerana adanya halangan COVID-19. Takut kita merebakkan ataupun terjangkit dengan jangkitan COVID-19 ini. Okey, selain itu, komoditi global merangkumi ekspor barangan Malaysia berkurangan, iaitu gas asli berkurang sebanyak 519 juta ya, dan juga bermaksud kepada 4.7% kepada ringgit Malaysia 80.1 bilion. Betapa banyak yang kita rugi pada tahun tersebut kerana sektor perniagaan, sektor perkhidmatan, sektor ekspor telah digantung, ditutup, menyebabkan kerugian besar kepada Malaysia. Baiklah, ekspor berkurangan sebanyak 2.7% kepada 67.8 bilion. Semakin lama semakin tinggi kerugian kita. Nampak tak? Kesan kepada ekonomi negara kita semakin terjejas. Disebabkan peningkatan ekonomi Malaysia ni makin melosot, makin kekurangan tenaga pekerja, makin banyak orang dibuang kerja sebab tak mampu nak bayar gaji. Sama juga seperti isu ekonomi kemelesetan pada tahun 2008-2009. Kedua-dua isu ini menyebabkan kadar pengangguran di negara semakin meningkat. Bukan itu sahaja, malah kadar hutang negara berisiko meningkat juga. Sebab kenapa? Ini kerana bila negara kita kurang pendapatan, kurang wang ringgit, kita akan pinjam pada bank negara dan meningkatkan hutang kepada bank, meningkatkan sektor perniagaan kita. Seterusnya, apa pula impak isu kemelesetan ekonomi Malaysia pada tahun 2008 hingga 2009 menjejaskan perancangan pelaksanaan PPPM. Jadi yang pertama ialah dana dan peruntukan yang tidak mencukupi untuk menampung kos pendidikan tahunan ahli dan harta 2013. Hal ini kerana pada tahun tersebut kerajaan hanya memperuntukkan sebanyak RM17.8 bilion bagi sektor sosial yang termasuk pendidikan, kesihatan dan perumahan. Jadi sekiranya 17.8 bilion itu dibahagikan, semestinya ia tidak mencukupi untuk menampung kos pendidikan semua sekolah dan institusi pelajaran di Malaysia. Ia menyebabkan pelbagai naik taraf dan program tergendala dan menyebabkan banyak program tidak dapat dijalankan sekaligus membesarkan lagi jurang antara bandar dan luar bandar. Kenapa saya kena cakap begitu? Ianya kerana bagi di sekolah-sekolah bandar, pelan-pelan untuk naik taraf, memberikan lagi menaik taraf fasiliti, semua program itu akan tergendala kerana tiadanya bajet dan peruntukan yang disediakan.
Seterusnya pula adalah kadar pengambilan pekerja yang rendah hingga menyebabkan peningkatan dalam bilangan pengangguran di et al. 2016. Jadi pada masa tersebut, dalam kajian di et al. Telah menyatakan bahawa terdapat ramai para graduan-graduan yang mempunyai ijazah, diploma, tidak mendapat kerja kerana memang bilangan pengambilan pekerja adalah sangat rendah. Hasilnya pengangguran meningkat dan bagi mereka yang mempunyai keluarga, ibu bapa sudah tidak mampu untuk menampung kos pendidikan anak-anak dan mengakibatkan ketidakhadiran dan berhenti sekolah kerana anak-anak terpaksa untuk bekerja juga bagi menampung ekonomi dan menyara keluarga mereka sendiri. Dan seterusnya pula kita beralih kepada impak isu ekonomi COVID-19 Malaysia kepada pelaksanaan PPPM. Jadi, apa yang menjejaskan bagaimana COVID-19 menjejaskan pelaksanaan PPPM ini? Jadi, COVID-19 berlaku apabila PPPM sedang dijalankan. Jadi kita boleh lihat bagaimana pihak kerajaan mengadaptasi dan mengimplement pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini ke dalam sistem pendidikan pada masa tersebut. Jadi impak dia adalah penutupan institusi pendidikan melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan pelajar dan guru terpaksa untuk melaksanakan proses PDP secara dalam talian bukan bersemuka. Kira et al. 2021. PDP bermaksud pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Dan hal ini menjejaskan pelajar dari aspek akses dan equity kerana terdapat pelajar yang berada di luar bandar tidak dapat menyertai sesi PDP kerana tiada capaian internet dan gadget yang sesuai. Dan ada juga pelajar di dalam bandar yang tidak mempunyai gadget yang sesuai, seperti tiada telefon bimbit, tiada komputer dan tiada tablet untuk masuk ke dalam kelas secara talian. Dan daripada segi positifnya pula ialah penggunaan dan penguasaan teknologi yang meningkat. Oleh kerana pelajar mula untuk menerokai aplikasi-aplikasi dan kemudahan yang ada di internet. Kerana bila kita terdapat bersemuka, mereka terpaksa mencari alternatif-alternatif lain untuk menyiapkan kerja mereka seperti menggunakan Canva, menggunakan social media, menggunakan Zoom untuk menyiapkannya. Hal ini merangsang pelajar untuk menceburi bidang teknologi ataupun STEM yang selaris dengan pelaksanaan PPPM 2013 hingga 2025. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai pendidikan digital dan peranan guru. Tidak dapat dinafikan bahawa peranan guru dalam pendidikan berasaskan teknologi adalah sangat penting dan tidak boleh diabaikan walaupun dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi maupun digital. Dalam konteks pendidikan yang semakin berkembang, guru bukanlah sahaja perlu berfungsi sebagai penyampai maklumat tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing pelajar dalam menggunakan teknologi untuk mencapai maklumat pembelajaran mereka. Baiklah, apa itu pendidikan digital? Pendidikan digital merujuk kepada penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ia melibatkan penggunaan peranti elektronik seperti komputer, tablet, telefon pintar serta perisian dan platform dalam talian seperti e-pembelajaran, aplikasi pendidikan dan sumber digital interaktif. Baiklah, sebagai contoh yang kini digunakan sejak zaman penerbit COVID-19 lagi telah diperkenalkan penggunaan Google Classroom, Google Meet dan juga Canva. Baiklah, antara peranan guru yang kita sebagai seorang guru perlu tahu termasuklah merancang dan menyediakan kandungan elektronik untuk pelajar. Guru perlu memastikan bahawa kandungan yang disediakan adalah relevan, interaktif dan sesuai dengan keperluan pelajar. Ini memerlukan guru untuk mempunyai kemahiran dalam penggunaan teknologi dan juga dalam pengurusan aktiviti pembelajaran agar pelajar dapat memanfaatkan teknologi digital dengan sebaik-baiknya.
Di sini nampaklah perkaitan antara pendidikan digital dan peranan guru. Seterusnya, mewujudkan hubungan yang baik antara mereka dan pelajar dalam persekitaran pembelajaran digital. Hal ini dikatakan demikian kerana meskipun teknologi membolehkan pembelajaran jarak jauh dan fleksibel, masa interaksi antara guru dan pelajar tetap penting untuk memastikan kejayaan proses pembelajaran tersebut. Baiklah, yang seterusnya, membimbing dan memberikan arahan yang jelas dalam sesi pembelajaran digital. Guru tidak boleh melepaskan tangan, malah kita kena beri arahan dengan jelas dulu kepada pelajar tersebut untuk memulakan proses pembelajaran menggunakan teknologi. Rakan saya tadi telah menceritakan tentang pendidikan digital dan juga peranan guru. Namun, apakah pula inisiatif digital yang telah dilancarkan oleh Kementerian Malaysia? Jadi, antara salah satu dia adalah program peranti siswa, di mana program ini bertujuan untuk membantu proses pembelajaran mahasiswa Institut Pengajian Tinggi IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40, iaitu keluarga yang mempunyai pendapatan sebanyak 1,500 ke bawah sebulan melalui pemberian sebuah peranti Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia. Peranti tersebut adalah tablet jenama Samsung. Kemudiannya adalah program The Mobile Internet Unit MIU yang telah dilancarkan pada tahun 1999. Program ini menyediakan akses internet kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan penggunaan ICT dan memperkenalkan kepada pelajar tentang masa hadapan digital Osman 2013. Jadi, kedua-dua program ini memang dapat membantu pelajar-pelajar dalam menggunakan ICT dalam sepanjang kehidupan mereka. Program peranti siswa ini sangat membantu pelajar dalam menyiapkan tugasan-tugasan mereka dan memudahkan mereka untuk mengambil nota kerana tablet yang diberikan adalah sangat ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Hasilnya, proses pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana jua asalkan mempunyai capaian-capaian internet. The Mobile Internet Unit MIU pula memberikan banyak impak positif kepada sekolah kerana kini terdapat banyak sekolah yang telah menggunakan televisyen pintar yang menggunakan banyak internet. Dengan The Mobile Internet Unit ini, mereka dapat melaksanakan program secara dalam talian, program interaktif di YouTube dan menggunakan AI Artificial Intelligence dengan mudahnya bersama capaian internet yang laju. Baiklah, saya akan bentangkan tentang cabaran dan juga penyelesaian kepada kedua-dua isu itu yang telah menjejaskan kepada sektor pendidikan kita di Malaysia. Baiklah, yang pertama, apakah cabaran utama dalam pendidikan akibat isu ekonomi pendek COVID-19? Yang pertama, kesukaran akses internet. Hal ini kerana bukanlah semua orang tinggal di tempat bandar yang mudah untuk mendapat akses internet. Mungkin sahaja mereka yang tidak berkemampuan juga, yang tinggal berjauhan, sukar untuk mendapatkan line untuk membuka internet, untuk mengakses internet. Dan juga harga untuk membeli internet itu bukanlah murah untuk semua orang dapatkan sepanjang tempoh pembelajaran pada wabak COVID-19 merebak. Yang kedua, cabaran emosi dan motivasi. Hal ini dikatakan demikian kerana rasa bosan dan tekanan akibat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berpanjangan. Mereka yang sering terperap di rumah ni akan mengalami tekanan kerana tidak dapat bersosial, berinteraksi bersama rakan-rakan di sekolah lain akibat COVID-19 ini, akibat wabak ini yang menyekat perjumpaan mereka, menyekat, menjadi halangan komunikasi. Interaksi secara maya sukar untuk mewujudkan pemahaman yang jelas antara pensyarah dan pelajar kerana dalam talian sukar untuk kita bertemu secara muka dengan muka, iaitu hanyalah secara atas talian sahaja.
ia menyukarkan kefahaman kita, kejelasan kita, kesukaran untuk bertanya kita sebab secara atas talian dan tidak terbiasa. Waktu itu kita tidak terbiasa dengan pembelajaran secara atas talian, maka untuk membiasakan itu juga mengambil masa yang lama. Kemudian susunan rumah yang kurang sesuai untuk pembelajaran kerana gangguan daripada ahli keluarga. Ya, betul. Kepada mereka yang mempunyai ahli keluarga yang ramai, ia menjadi satu kesukaran untuk kita belajar dalam suasana yang bising berbanding kita di kelas. Sebab di kelas ada guru yang memantau. Baiklah. Apakah langkah penyelesaian yang boleh diambil? Termasuklah yang pertama, meningkatkan akses internet dan infrastruktur dan teknologi, terutamanya kepada kawasan pedalaman yang kurang line untuk mengakses internet secara atas talian untuk proses pembelajaran. Kerjasama dengan kerajaan dan penyedia perkhidmatan perlulah memperluaskan liputan internet ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Seterusnya, yang kedua, meningkatkan kemudahan teknologi di rumah. Institut Pendidikan boleh menyediakan pinjaman peranti kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Macam penyediaan tablet, penyediaan handphone untuk pelajar belajar di rumah sebab tak semua orang mampu untuk membeli semata-mata untuk pembelajaran atas talian ketika waktu pandemik COVID-19 ini berlaku. Seterusnya, mengurangkan beban tugasan dan menyesuaikan silibus. Pada waktu pandemik ini berlaku, silibus perlulah diubah, bukanlah penuh seperti jadual asal di sekolah kerana mengikut kesesuaian kedudukan kita waktu itu. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kesihatan mental pelajar. Maksudnya guru perlulah memahami keperluan pelajar itu. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai masalah penglihatan tidak boleh lama menghadap kepada peranti elektronik, tak boleh lama belajar atas talian kerana boleh menjejaskan mata mereka. Jadi guru perlulah mengambil cakna tentang perkara ini. Dan yang keempat, meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam pembelajaran. Maksudnya, siapa yang tidak tahu cara penggunaan, bolehlah bertanya dan guru memainkan peranan penting. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh negara Malaysia akibat kemelesetan ekonomi tahun 2008 sehingga 2009 termasuklah pengurangan peruntukan pendidikan, kenaikan kos pendidikan, peluang beasiswa dan bantuan kewangan berkurang, kesukaran mencari pekerjaan untuk graduate, pengurangan peluang pendidikan akibat negara kita kekurangan kewangan menjejaskan semua sektor ini, terutamanya sektor pendidikan di dalam negara kita. Baiklah, apakah langkah penyelesaian yang boleh diambil bagi mengatasi cabaran utama dalam pendidikan akibat isu kemelesetan ekonomi tahun 2008 hingga 2009 ini? Antaranya ialah negara perlulah meningkatkan peruntukan kerajaan dalam sektor pendidikan. Kerajaan Malaysia memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi yang merangkumi pelaburan dalam infrastruktur pendidikan. Peruntukan untuk sekolah dan universiti awam dipertingkatkan bagi memastikan operasi pendidikan tidak terjejas. Inilah salah satu langkah lah. Yang seterusnya, menyediakan beasiswa dan pinjaman pendidikan tambahan kepada mereka yang memerlukan, mereka yang tiada pekerjaan, mereka yang dibuang kerana kemelesetan ekonomi. Kerajaan dan agensi berkaitan seperti PTPTN, iaitu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, melonggarkan syarat pinjaman untuk membantu pelajar meneruskan pengajian. Jadi dia macam terbukalah pada mereka yang tidak mampu bekerja, maka mereka mempunyai PTPTN ni. Institut Pendidikan menawarkan lebih banyak beasiswa dan bantuan kewangan kepada pelajar dari keluarga berpendapatan rendah. Ya, benda ni sesuai lah untuk mereka yang tak berkemampuan, mereka yang kekurangan. Sebab waktu itu, waktu pandemik ini, ramai yang sukar untuk menyambung pendidikan kerana tiadanya kewangan. Yang ketiga, meningkatkan program latihan kemahiran dan TVET, iaitu kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Diperluaskan lagi untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Maksudnya kita nak asah balik kemahiran mereka untuk mencari pekerjaan yang boleh dilakukan walaupun dalam wabak COVID-19 ini berlaku. Lepas tu, seterusnya, meningkatkan peluang pekerjaan dan latihan industri. Samalah seperti tadi. Program seperti skim latihan 1 Malaysia diperkenalkan untuk membantu graduan mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan kemahiran mereka, sekaligus mendapatkan gaji kewangan untuk meneruskan kelangsungan hidup dan juga menyambung pengajian pendidikan mereka.
Sekian dari saya. Kesimpulannya, krisis ekonomi bukanlah sekadar cabaran, namun ia juga peluang untuk mereformasi sistem pendidikan agar ianya lebih fleksibel, berdaya tahan dan inklusif. Dengan strategi yang tepat, Malaysia dapat memastikan pendidikan kualiti terus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira keadaan ekonomi yang dihadapi. Sedikit demi sedikit, Malaysia akan mengorak langkah untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju lain, serta dapat menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti.